Assalamualaikum. Hai, selamat petang semua. Oi, macam mana siap petang ni? Kacak dengan Bi. Kau nak pergi menjaring ni petang ni. Petang ni bawa jaring 5 putah Bi. 5 putah. Ini tak ya? Jaring tak ya? Ya. Ni jaring berapa inci? 3 inci. Oh, jaring 3 inci. Bawa jaring 3 inci setengah petang ni. Okey jom, jumpa kat sungai dia. Let's go. Oh. Okey, acak dah sampai kat sungai dah. Itu dah jenis dah. Memang lawa. Pasang jaring tadi. Pasang jaring 3 inci setengah sini. Okey, siap. Satu utah jaring. Pasang dekat lubuk bawah pokok. Boleh? Hai, dah beraju lah ni. Kalau berbatu pun 2-3 biji pun. Okey, siap satu ni. Ini dah 3 inci setengah ni. Ini pasang pok kerai tu tak dapat banyak. Kita try sekali lagi tengok. Habis dah pok kerai tu. Biasa sini kalau baru pasang kena dah bau ni. Hari ni tak ada. Habis dah. Okey, siap satu lagi jaring. Tinggal lagi 2 utah jaring. 2 utah lagi jaring tu Pasang bawah. pasang belah bawah. Tapi tak pakai fiber lah. Kena pakai pelampung. Sebab nak bawa fiber tak boleh belah bawah. Sebab ada jeram. Jeram panjang. Okey, jom. Dah dia dah settle lah. Dah set dia melanggar biak. Hari ni tak ada melanggar dah. Habis dah kot pok kerai. Mana kanan jalan. Ni kawasan dia. Asal nak tunggu fiber tak boleh sebab jeram tu jeram panjang. Dia naik ke atas darat. Pasang bawah ni terpasang 2 utah Pasang kawasan ni satu. Air ni takut kamera masuk air. Shot pula. Okey, siap satu lagi jaring. Pasang belah bawah lah satu lagi. Okey, settle. Siap. 5 utah jaring. Alhamdulillah, tak dah siap. Pasang jaring petang ni dengan Bi. 5 utah jaring. Kita minta tak hujan lah malam ni. Tapi bunyi guruh belah atas tu kuat lah tadi. Okey, macam biasa. Kita jumpa pagi esok. Stay tune.
Cek dulu jaring sebelum balik. Yang mula ni. Juga pun. Ada habis. Oh, ada. Tu. Tu putih nampak. Nampak betul. Macam mana? Kerai? Oh, kerai. Alhamdulillah. Belah mana habis? Daripada ni ha. Mati. Daripada belah mu. Lampung tak? Belah mana ni? Belah ni. Belah mana? Oh, belah sini. Oh, daripada atas habis. Atas. Masih besar api ya. Ada lagi? Tak ada? Ada juga upah Hasan petani. Tak tahu kerai. Asyik dia esok pula. Mudah-mudahan dia kerai tak? Tanda. Tanda ada ikan tu. Assalamualaikum. Hai, selamat pagi semua. Pergi macam pasal pagi ni. Acak dengan bini. Jom pergi tengok jaring. Kita tengok jaring belah bawah tu pagi ni. Jaring kat bawah pada jeram ni. Mungkin turun naik pelampung. Siap tengok jaring bawah ni dua atas. Lepas tu baru kita naik belah atas. Ada semok sikit sini. Ni tak jalan ni tak? Oh, ni. Ke mana? Ke belah sana. Semua. Air tu. Masih surut air. Dok. Alah. Tak lang lah sini. Mana? Sejuk. Tengok jaring nak kena kerai malam ni. Tengok pelampung tu pacok. Senyap sunyi kampung. Ada ikan. Oh, tu ada ikan tepi sana. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, keruh habis. Karak. Ikan. Ada lampam dia. Lampam. Habis.
Buang batu. Mana perai dia orang ni dah. Tapi je perai ni. Ada ikan di sana. Ada. Ada lepas. Ada. Hah? Nampak. Nampak. So nampak. Tak kuat cukup. Palu dah. Ada lagi? Ada. Kita ada dah. Ada. Oh, ada dia. Kita ada dah. Ujung kena. Sangkut dulu kayu. Sangkut kayu tak ada. Ada lah, ada 4-5 ekor lah. Kita ada dah. Habis. Dia. Air ni kampung ni senyap je ni. Kurang ikan tau. Boleh dah beli dah pedok. Ada. Air. Kagak. Kagak. Sini kalau tempat banyak kepin ni. Oh ada. Boleh. Ada. Ada kerai. Daripada bawah. Macam banyak lampang sini susah. Kerai. Saya 3 inci. 3,5 je. Ekor lah. Oh, garuk. Garuk apa? Dengan lampang. Dia dah. Dah 3,5 tak dekat ni. Mana punca garuk? Mana jadi gini? Garuk. Sama kesok. Ikan selayang. Aku kecil-kecil dulu panggil ikan ni ikan pucau. Mancing. Dah keluar susu mancing dapat dia. Oh, tapi sedap pun narik habis. Oh, hari tak ingat kan. Narik pancing, geruk-geruk pancing. Nak? Ada gegaran. Mana ada gegaran? Ada gegar. Kerai. Oh, Sai, bayi ke. satu saya. Kita ekor sekali. Kerai. Lagi. Kerai apa ni? Ulu. Oh, besar kan. Oh, dah mati dah. Ambil yang hidup. Mati. Awal kena. Baru lagi mati ni. Hidup lagi habis. Uak.
Apa ni? Pampangnya fry. Fry. Ini kena bawah. Cakap mukbang naik. Kena boleh bau. Lagi. Oh, kita keren lagi. Oi. Apa kan? Pusing pasang batu apa ni? Lagi. Kawan dia ni. Dia kawan kan nampak tak? Ikan nampak. Kalau bikin kabur dapat ayat tu dah. Dia memang puak dia kalau kena ikan belonggut ni. Dua ni lagi ni. Memang ngena kan tak? Makan ni. Oh, kawan ni. Alhamdulillah. Mana ni? Kan dia kebun bawah, kebun. Pukul. Ini nampak ni. Wah. Tak kena 3,5. Osong ikan perul. Menembak sedap tu. Paling sikit. Paling sikit. Keras. Oh, berlapis. 4-5 ekor setempat. Ni belah atas. Laki ada ni. Sepuk ikan. Ni. Baik, cepat. Oh, dia dah ambil ikan. Ni. Sekejap gambar tu. Allah, habis. Sudah elok kita datang. Dan kena gigit. Hidup dia. Oh, kau kena kaki. Ui, banyak sini. Oh, lapis. Mati. Tak mati ni keras. Mati lah. Melompat ikan air. Melompat lari. Daripada merang. Ke memerang tadi? No. Ikan. Ini dalam sik tak boleh longgut. Main arus ni weh. Sangat dia. Tak nampak. Mana lampan bawah tu? Baik, plastik. Nanti tak habis ni habis. Tak. Dia nak jari-jari ni tak tahan. Mana ni? Ke batu. Kakimu.
Nak ikut darat. Nak ikut darat. Jangan pintas. Nak ikut darat apa tu? Duduk bahikan. Dalam geba. Ikan lompat-lompat tu. Duduk bahikan. Jom. Buka kita ada. Oh, malu. Pupuk tu ikan. Tepi tu dia dapat. Gerai. Lapis ikan sini. Rasa gegar. Balik sini tak digenci. Digenci sini. Tak betul dah. Dia nak bagi rezeki. Sikit besar. Dia dalam digenci. Digenci sini tak lekat. Habis settle tadi. Alhamdulillah dari ni puas hati. Dari ni tak koyok ni koyok. Merang tu langkau. Oh, ada lagi? Ikan apa? Kapau? Apa? Oh, besar. Ui, besar. Boleh kena dari digenci. Oh, ni kalau makan pancing sedap je kapau tapi. Pupunya puyu. Settle lepas ni kita tengok jaring kat atas tak. 3 utas jaring. 2 utas pun boleh tahan hasil. Kerai. Extra kerai lagi. Aduh, campur mali. Besar, besar. Ada orang panggil ikan ikan patung. Patung. Settle. Ada lah. Ada sesat pula lagi. Ada. Daya hutan tu atas bukit. Settle lah jari belah bawah ni. Hutan jari boleh tahan hasil. 3 hutan lagi. Atas pada jeram. Naik ke atas. Di atas ni kena pakai fiber. Sebab pasang jauh-jauh. Okey, mari kita tak jaring kat sini pula. Kan dari ni turun ni, tak ada guna-guna ni takut dalam beg. Lihat dulu entah dia. Oh, puas hati lah. Rosok semua. Mari kita tengok jaring kat sini pula. Oh, dah ni terus jaring tau. Yang kalu tau. Buruk tau. Aduh. Oh. Kerai apa ni? Kerai apa? Ui, baru. Oh, ada lagi tu. Main bawah tu ni. Aduh, ikan semak ni. Potok. Ikan tu, bawah. Mana? Kerai. Oh, gampang. Ada apa tu? Ada. Ikan dia tu. Gampang. Alhamdulillah ada juga. Pasti. Kemana ni? Itu bau. Los je. Dekat Tak. Bleeder. Oh, nampak ni. Oh.
Oh, dia. Dekat dengan batu. Ada batu. Mampu lah dekat batu. Tak ada nyawa. Dia tak ada nak menapah. Nak lawan ke dekat batu lagi. Oh, ni ada. Sebab lamp. Right. Ya. Ajikan lah. Lagi terpasang dua hutang ni. Ada lagi. Alright. Punya kalau Batu tu sampah. sampah tu. Wah, lompat tau. Ikan. Dapat ikan tau. Tapi mula banyak solo sekarang. Habis tak ada. Okey lah, dia ikut berapa ekor dia? 45 ekor. Hai, tu tak jari ni pula. Hai, gegor jari. Rampung. Banyak kot. Ada. Besar lampang. Oh, ini saiz dia, Captain. Oh ya. Oh. Dekat kepala je. Lampang. Pandai dah keras. Oh, ini lampang saja. Yang bawah tu dah macam kena makan. Oh, dia makan dah ekor. Ini makan ni. Oh, dia makan. Labi-labi ni makan. Tengok lagi dia banyak ikan berapa. Wah, kejut aku. Ikan ubi besar. Wah, besar. Oh dia, hidup weh. 2 kilo ada ni weh. Oh. Hidup. Pun 2 kilo. Ataupun 1 kilo lebih. Bagi duk. Oh. Dekat muncul. Oh, nak nampak lain macam. Oh. Ikan kayangan saiz padu. Oh. Alhamdulillah.
Okey, ada. Okeylah, sayangan seekor. Hai, kita tengok jaga lah Dia sangkut. Minyak lampu Allah, kena batang kayu oh. Ya. Habis. Pas saja. Itu banyak. Habis lah, tak ada lah. Try. Ada, alhamdulillah. Gampang. Oh, tapi ni ada lagi nampak putih tu. Oh, ada kerai. Ada kerai lutut dah. Ada lawat. Gampang. Yang kecil tak ada. Kerai. Dia lagi satu baki. Lasari. Kita nak buat. Blok kata ni. Ada kelah. Ada pasang kerai, mesti ada kerai. Ini pesta kerai lagi. Oh, kerai lagi, kerai. Oh. Kerai jelawat. Dok. Bau buka. Ada kat sini. Oh ya, tak ada habis. Tadi ada 20 ekor dia kerai. 45 ekor ke? Nah, balik tak payah dah. Tak. Ujung mana? Gotong. Betul. Tak. Alhamdulillah tak berdasik angkat jaring pagi ni dengan biji. Alhamdulillah hasil pagi ni dia padu ke. Pesta kerai. Lepas tu kita ada pula bonus tadi, ikan ubi seekor. Ada kot dalam 1 kilo lebih. Nanti kita timbang tengok. Okey, kita jumpa kat rumah nanti. Stay tune. Dah mula siap bersih. Sekejap je aku basuh. Ya ni. Kuning balik. Alhamdulillah. Mari kita tengok hasil pagi ni. Pesta kerai lagi oh. Kerai saja ini. Alhamdulillah rezeki oh. Mana ikan ubi ni? Memang nak berapa kilo? Ikan karangan tu. Kerai saja. Betul habis. Macam mana nak buat tu? Oh, besar ni. Kilo setengah apa? Oh, dekat 2 kilo habis betul dah. Kilo 9. Kilo 900. Kau ubi. Jom air. Asyik nak kerai. Alhamdulillah. Banyak ni kerai.
3 kilo. Ini dah daun tempoh ni, lampam 3 kilo. Jom kita pergi rana. Mana? Yang tu? Ni. Ni. Kami baca. Okey, terima kasih. Jual. Beli. Bangun tak minat. Kalau Dilah ada dia orang tak bawa. Oh, kalau Dilah memang ada sapu ni. Dia laki dia minat bawa. Oh ya. Okey. Pasti ni borong semua. Di Suwanto ada ikan. Ini bos tak? Duduk lagi. Ambil timah, ambil air. Pancing ke? Kena jaring. Ya, ya. Oh. Ambil sendiri. Okey. Okey, saya jual. Saya beli ya. RM3 Tak okey okey. Nak terkusuk. Nak takar macam tu. Ya. Dia tak ada naik pun. Yang kawan saya KL tak ada naik pun. Ada lama dia tak ada pun. Ikan mana ikan yang orang tempah tu biar. Jamuri ha. Dah. Orang tempat. Orang mana besar. 5 kilo lampam. Tak nak awaknya. Lain di Singapura. Dia nak buat kasang. Hak budak tu orang tu nak buat kasang. Orang mana besar. Kalau siang. Ni kerai ni orang jengka satu ni. Duduk 5 sekali tu. Dok. Alhamdulillah habis juga jual ikan pagi ni. Sebaik pakcik ada yang rumah atas bukit ada dia borong semua. Atas nak buat video tadi dia tak nak. Dia kata jangan buat video. Lepas tu ikan ubi tadi nasib baik tokek hak wek tu dia nak tadi ikan tu. Mana hasil untuk pagi ni dapatlah RM180 seorang. Acak dengan bayi untuk pagi ni. Okey, sampai sini habis untuk kali ni. Terima kasih banyak-banyak yang mana siapa acak, yang komen, yang share, yang like, yang belum subscribe tu subscribe. InsyaAllah kita jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum.